Dia hanya bagi gaji 1,200. Mana adil? Jangan risau. Saya akan bagi you ganti rugi dengan saya recommend you tempat yang lagi baik daripada sekarang. Lebih baik you tukar semua pekerja je supaya lagi murah kan? Baik pula idea awak. Kalau macam ni, selamat bekerjasama. Selamat pagi, bos. Hello, bos. Saya Diana. Ini adalah tim leader kita yang baru. Nice to meet you, bos. Bos, nanti saya akan bagi detail pasal tim leader baru kita. Tapi sebelum tu, bos, saya nak bos dengar ni. Jangan risau. Saya akan bagi you ganti rugi dengan saya recommend you tempat yang lagi baik daripada sekarang. Baik pula idea awak. Saya gurau je, Bos, manager ni pecat saya sebab dia tak nak bagi saya gaji tinggi. Dah lah tak jaga masa depan kedai ni, bos. Lepas tu salah guna kuasa pula. Kau jangan tuduh suka hati kau tau. Dia hanya bagi gaji 1,200. Mana adil? Tolonglah pecat dia sekarang, bos. Bagus lah, you. Thank you, bos. Maaf ya, ini semua rancangan saya. Hah? Apa maksud bos? Saya suruh manager buat macam tu supaya I nak dapatkan seorang yang betul-betul boleh ganti tempat dia. Saya dipromote, so saya nak seorang ganti tempat saya. So, ini ujian daripada bos. Tahniah, sekarang awak dah lulus ujian ni. So, sekarang awak boleh jadi manager tempat ni. Apa maksud awak ni? Awak siapa ni? Dia team leader kedai lain. Lepas ni, dia akan kerjasama dengan awak. Habis, gaji awak masih 1,200 ke sebulan?